yang lain. Pak, tenggelam. Biarlah memang tak baik lah. Tak nampak lain tak ada. Banyak dekat sini. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Hari ini kita berada di satu lokasi yang cukup menarik di Terengganu, iaitu Latak Ulu Payung yang terletak di Kuala Berang. Tempat ni terkenal dengan keindahan alam semula jadi, air sungai yang jernih dan suasana hutan yang cukup tenang. Jadi jom ikut perjalanan kali ini, tengok sendiri apa yang menarik dekat sini. Jangan ke mana-mana, kita mula sekarang. Di mata boleh lah, tak nak. Kalau nak meriah kat bawah. Tapi sini saya nak tengok dulu. Dua. Tengok sekejap. Jom mak nak tengok. Sekejap. Tengok dulu. Kalau okey kita on. Live. Live ada land. Air surut dah payah sikit. Dia macam pokok tinggi-tinggi, pokok ni apa yang orang cari madu tu alang. Ni. Mungkin tak tahulah. Naik. Ada orang naik tu macam bukan pijak kan? Tapi dia tinggi dah. Nampak je. Susah. Kalau naik. Siapa yang mau naik? Gayat lah. Naik. Aku pergi naik. Naik dekat. Yang penting lah. Tak apa, video ada. Buat nak pasang drone buat. Jaket dia kat kuat. Jaket. Ya, nak pasang drone pun terbang dulu. Itu dah tekan dekat atas bumi dah tekan. Tak apa naik. Kita ambil gambar yang kita baik lah. Oh, member siap dia orang akan terbangkan drone. Dapatkan view. Ya. Mana? Kat belakang tunggu. Yang lain. Apa dah? Tak nampak. Tenggelam. Tak ada land. Biarlah memang tak baik lah. Nasib tak baik. Biarlah. Tak nampak land tak ada. Banyak dekat sini jatuh. Habis tenggelam. Kata kau nak naik. Tiga segi. Tak boleh ni ke? Tak boleh, tak ada. Dia tenggelam dah. Terus tenggelam? Terus tenggelam. Tak boleh, ni kena ambil dulu. Tunggu. Tak ada. Tak ada. Tenggelam. Tak ada kenangan. Tak boleh apa? Tak boleh kontrol langsung. Ya. Tak boleh kontrol langsung. Itu Kenangan. Itu mahal. Nanti ada cerita lah balik nanti. Habis aku. Tadi pergi Tasik naik bot, harga dia RM1,000. Aduh. Naik bot 100, turun 100. Tak boleh kawal. Kau tak boleh kawal? Tak boleh. Dia terlibu. Oh, sensor. Yang kita kasih kau start, dia tak mau. Mak. Lagi dong lawak. Saya tengok macam saya punya pun nanti. Saya pernah takut macam. Ingat tergabung. Tak, dia tergabung. Ada dua lagi. Ada dua lagi kat mana? Dekat itu bilik. Ada dia tak boleh hijab bau tu ada. Tadi lah tak kasi jatuh. Kan? Tadi jatuh dah bumbung. Tadi jatuh ada bumbung. Jatuh dah bumbung. Memang dia tak nak balik dah. Dah putus lah. Putus kasih lah. Sempat ni tak upload masuk dalam handphone? Tadi baru. Tapi ada
rakam kan? Ha? Ada rakam kan? Rakam. Itulah buktinya. Kena kenangan. Aduh. Kan tadi baru buat ucapan. Kami di Tanjung ini berubah. Itu kalau kita apa tadi terkejut tadi. Boleh lagi ya. Boleh selamatkan kopi. Jatuh laju lah. So kat depan tu ada tunggul kayu mati. Rasalah. Depan tu ada Belum, tunggul Buddha kayu mesti mati. jalan-jalan. So tadi baru kita saksikan satu drone jatuh dalam tasik. Mungkin disebabkan kekeliruan sensor dengan air. Aku nak jawab, awak tak mau. Awak macam mana? Apa pun yang ni dapat tempat tunggul mati. Ni memang tempat yang sesuai untuk ambil gambar. Tu hari dah bawa. Makan. Oh, sedap. Belanja dong. Belanja. Balik besok. Balik besok. Ini di mana ya? Di Taman Lesa. Balik ke mana dah? Oh, tengah hari ya? Anis weh. Anis orang. Sama siapa tu? Lisa. Halo Lisa. Hello Lisa. Gimana kabarnya? Kabar rewak. Dia nanyain abang kan, Lepas tu? abang di sini apa kakak tidak kan? Oh ya, yang tinggal belakang kan di sini kan. Apa? Okey lah, selamat makan lah. Ya. Buih ni. Bui. Okey, salam. Apa yang buih-buih? Air produk. Ada siapa yang nak banyak dah ingin? Buih, dia keput. Ayah ni pandai Tumbang tu dah masuk alam. nasib sama Oh, macam ini hutan lah kan dulu ni. Boleh nampak ikan ni tak? Dulu hutan. Yalah hutan. Nampak besar lah. lupa pula nak ambil video. Ini dah pucuk pokok ni. Kalau air tinggi dah banyak lah kayu timbul. Sini banyak lah timbul. GPS tadi sudah log 23 tahu. Sepatutnya kalau ada masalah kan sudah log 23. Takut dia keliru dengan sensor. Sensor keliru dengan air. Air kan mantul kan balik. Dia ingat benda tu darat. Aku dah tekan naik atas dia tak mau. Tak apalah awak, nanti kita pergi Kuala Terengganu cari drone awak. Oh, tak. Tinggal tengok dekat marketplace je. Dia macam filem seram pun. Kalau malam-malam sikit Dia malam-malam ada kabus. Ni dia tak tengok kayu. Kayu yang kualiti. Yang ambil kayu banyak. Ini yang orang buat drama ni. Oh, Drama movie. movie horror. Bukit semua. Hujan. Kan hujan. Oh ya, ya, tak bukit. Banyak empang. Oh, tu empangannya. Kan ya, dia macam ni, dia ada 7. Dia blok kalau bagi air keluar. Buat pagar lah. Ha? Buat pagar lah. Tak dia buat dek. Oh ada tujuh lorong, 7 tempat. Kalau tak dia tak jadi nasib. So air terus boleh naik. Dia macam dia ada 7 tempat yang dia tutup. Tapi paling panjang yang tadi lah. Ada 2.2 kilo. Panjang. Ini DS. Ada yang nak mandi ke? Nak berenang. Tak apa, dah mandi. Takut ada yang tarik dari bawah pula. Kau duduk sekali, drone kau dah duduk, aku duduk sekali. Ya, kau pergi tarik sekali. Demi jari. Apa ni? Oh, ini kena. Ini kena ni. Pokok. Tata drone dia yang tarik kan. Seram sih. Dia punya aura dia tarik. Drone boleh sini.
kena tangan kaki. Yang turun-turun ni. Tangan kaki. Itu Bang Jo tu balik. Isnok. Turun depan besar. Silinder. So pada malam ni yang special adalah sambal kicap, nasi goreng, ada ayam, nasi. Lepas tu ada apa lagi? Oh mantap, ayam bakar dan snack ku. Juga keropok ikan. Ini adalah salah satu proses membakar ayam dan membakar udang. Oh mantap. Dengan kipas jenama Amgras. Jenama Amgras. Ni kita punya tukang bakar. Bawa dah boleh tu Pak. Dari Jawa Bang saya. Bawa boleh dah. Dari Boleh ni. Boleh. Hantar. Sekejap tu boleh tu. Saya dari Jawa. Potong jauh, Spesial buat angkat-angkat saja. Jawa ceras. Jawa ceras. Ini Mas. Buat dua mana Pak? Jawa. Tak duduk. Duk ceras. Oh yang segar ni Kamu segar. Dekat rumah kita. Dekat je. Bukan maju kan? Ni waci dengan sedikit cabutan bertuah. Ini memang dan tu. Tak melalu sampai sudah. ini apa ni? Oh, ni toolbox. Ni tool. Power tool. Oh, dengan ni blower kipas. Mau buat kerja ni. Tapi bukan jenama Amgras. Bukan. Ni kilat. Kilat. Memang betul-betul ni. Buat kerja pun memang blower apa? Dia tak main-main. Meter panel. Kan? Nak Ni bawa. buat BBQ. Kan? Betul? Budak bawa masalah lah. Aku kuat. Dia kuat. So kita review homestay. Review homestay. Ni nama homestay Mawar. So dalam homestay Mawar ni kan ada satu ruang tamu. Okey, satu ruang tamu. Lepas tu ada bilik. Lepas tu ada ruang tengah. Ni dia punya design lah. Agak luas ruang tengah ni terus ke dapur. Ada satu bilik, dua bilik, tiga bilik dengan satu bilik air. Semuanya ber-aircon. So kalau nak nombor telefon orang ni, saya pun tak ada contact number. So nantilah kita cerita kemudian. Yang penting yang ni ke belakang. Sinki siap. Siap dengan dapur gas. Siap dengan periuk nasi. Siap dengan peti ais. Nampak? Tu dengan ais. Boleh. Ini tuan rumah ni dia tak main-main. Lepas tu ada beras Beras kita beli. Oh, beras tu beli. Tapi yang penting ada periuk nasi. Penting ada periuk nasi. Barang kena beli sendiri. Barang kena beli. Barang kering kena beli sendiri lah. Lepas tu kipas ada satu. Aircon ada 3. Aircon ada 3. Masing-masing ada aircon. Oh, mantap. Design dia nampak. Kan? Jadi nanti saya tanyalah nanti dia punya nombor dia berapa. Bolehlah tolong-tolong untuk promosi homestay ni. Okay? So itu saja untuk malam ni. Minanda buat tadi tu.
وارحمنا كما ربنا صغيرا آمين من الصالحين اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. Umar Yasin. Selamat makan lah. Habis lah. Kena sambung lagi. Jadi Alhamdulillah. Kita dapat berhimpun sekali kan. Makan sekali, trip sekali, pergi selamat balik pun insyaAllah. Walaupun harap selamat jugalah. Amin. Walaupun ada sedikit ke masalah teknikal, tapi kita dapat atasi. Orang pun happy. Betul? Happy tengok tadi kita kumpul ramai-ramai dekat dataran tadi kan. Jadi insyaAllah ada rezeki next trip pula lah kita buat. Mana tu? Bila tu tanya Zul. Sila komen. Zul, sila komen. Next trip mana? Komen kat Facebook Dalam perancangan. Dompet. Tuan rumah ni. Ayat terjun. Boleh. Tuan rumah Abang Man. Abang Man mana? Baman mana? Baman ada 3 ni. Baman Burger. Tadi boleh bagi ucapan sikit. Siapa apa? Dah banyak makan. Sungkai. Kita nak buat ni. Dah bagi. Abang ada nak buat Okey sikit lah. Okey, terima kasih banyak lah. Kita pun berkumpul malam ni. First time ni kita berkumpul ramai-ramai ni. Ada sikit makan, kita ada buat collection sikit, ada sponsor. Alhamdulillah lah. Lepas tu kita top-up sikit. Apa yang kita malam ni kita dah sediakan, kita sama-sama lah makan ni. Alhamdulillah lah apa yang ada kita hari silakan. Sila. Betul. budak-budak pun tau beratur tau. Dah makan. Di bagi dia. Acin. Ni hitam. Cin, yang hitam Cin. Acin celek Voucher. Sifu. Mantap. Okey. Sujak. Dia tengah makan. Salam dengan gigi. Peserta paling muda. Peserta paling muda kita hari ni Oh, ni nama Sujak. selamat pengantin baru. Ini kena like lagi ni. Ni ada orang sesat seorang ni jauh ni. Zul asli. Kita tak nak ada ni. Dah. Tak nak macam ni. Okey. Tak nak simpan di sana. Okey. Okey. Dan Video kata apa? Ada ucapan. Terima kasih Terengganu. Lagi. kita cakap ni lah. Terima kasih Terengganu. Okey. Okey, Betul lambai. 1, 2, 3. Terima kasih Terengganu. Jumpa lagi. Lepas tu Meriah lagi. Lepas tu apa? I planned each charted course, each careful step along the byway